Hello there. Pernahkah anda dengar tentang Savage Opress, adik kepada Darth Maul yang menjadi mesin pembunuh Sith? Savage Opress bukan dilahirkan sebagai penjahat. Dia dicipta untuk menjadi senjata oleh mereka yang lebih berkuasa. Savage berasal dari planet Dathomir, tanah kelahiran suku Night Brother. Dia dipilih oleh Mother Talzin dan diubah menggunakan sihir gelap Night Sister menjadi lebih kuat dan ganas. Count Dooku menjadikannya murid Sith, tapi Savage akhirnya berpaling tada selepas dia diseksa dengan sangat kejam. Dia kemudiannya menemui abangnya Darth Maul yang masih hidup dan bersama-sama mereka membina Shadow Collective untuk menentang Sith dan Jedi. Namun kuasa bukanlah segalanya. Savage sering dikawal oleh mereka yang lebih kuat. Pertamanya Dooku, kemudian Maul, dan akhirnya dia tewas di tangan Darth Sidious yang melihatnya sebagai ancaman besar kepada Sith. Savage bukanlah Sith yang sebenar. Dia hanyalah alat dalam permainan kuasa yang lebih besar, digunakan dan dibuang apabila tidak lagi diperlukan. Adakah Savage Opress sebenarnya seorang Sith atau hanya mangsa kepada takdir? Komen pandangan anda di bawah. This is the way.